Belum cukup kot. Masih lagi keras, Dik. Tapi kita tengok. Okay, kita mulai yang pertama. Korupsi perjuangan atau teater. Tak lain tak bukan Janji Jerung dulu dan bersih 2-3 tahun. Nak masuk 3 tahun lah ni 3 kan. tahun. Yang ini mesti kena kecam ni kan. Bahaya sekarang ni. Ada cyber trooper berangkai kan lepas ni. Tapi mungkin saya bagi soalan yang sikit fair lah. Saya mementingkan dua premis yang agak irony. Pertama, kalau kita bandingkan dengan kerajaan dulu, saya rasa memanglah banyak isu-isu jerung-jerung atau mungkin anak jerung yang ditangkap. Kita ada Tan Sri Abu Juling dan sebagainya ni. Kalau berbanding dengan pentadbiran lalu. Tapi bila YB kongsikan data YB dalam kempen Hero lepas, yang mana persepsi rasuah dalam kalangan rakyat ni dia masih membimbangkan rakyat dan CPI kita pun taklah banyak improve. Jadi dia satu dua premis yang agak kontradik. Mungkin YB boleh respon. Kita bermula daripada CPI, saya ingatkan. Titik yang baik, walau macam mana pun orang persoalkan CPI. CPI ni Corruption Perception Index. Yes. Iaitu satu indeks yang dibangunkan oleh Transparency International yang digunakan secara meluas di seluruh dunia untuk mengukur pandangan pemegang taruh dalam sesebuah negara mengenai amalan rasuah. Dan pemegang taruh tu semualah, termasuklah rakyat biasa, terutamanya juga business community, termasuklah juga yang dalam dan luar negara kan. Jadi memang betul kalau tengok kepada CPI index kita tidaklah begitu banyak berubah. Saya tengok kalau Datuk Seri Anwar, dia selalunya nampak macam frustrated kalau orang bercerita pasal rasuah. Dan gambaran yang saya selalu dapat daripada dia itu ialah kerana sebenarnya keadaannya lebih baik. Dan itu mungkinlah, itu juga cabaran kepada mana-mana kerajaan. Apa-apa yang dibuat oleh kerajaan, akhirnya kerajaan ataupun sesiapa yang ada dalam kerajaan dia mungkin rasa dah banyak benda buat, ada pelbagai inisiatif. Tetapi the proof of the pudding, maksudnya ukuran sebenar ialah kayu ukur yang di luar kawalan kita yang menjadi penanda aras kan. Jadi penanda aras untuk rasuah ini ialah CPI yang besar lah. Dan kalau tengok kepada matlamat Malaysia Madani itu, peningkatan CPI itu juga ialah salah satu daripada matlamat utama. Tapi bila CPI itu nampak tidak banyak berubah, dia naik sikit je berbanding dengan kerajaan PN sebelum ini, maknanya reaksi dan persepsi daripada rakyat jelata sebenarnya tidak merasakan ada perubahan yang ketara. Dan itu yang jadi cabaran dan juga menjadi bahan kecaman kepada Datuk Seri Anwar lah. Kerana PKR, PH, terutamanya Datuk Seri Anwar sendirilah, berkempen lebih 20 tahun ni untuk menghapuskan rasuah dan sebagainya kan. Tetapi untuk orang ramai, termasuklah mereka yang menyertai kaji selidik CPI ini, mereka melihat keadaan sekitar mereka. Kalau dirasakan mereka yang menyertai proses perolehan kerajaan, perkara itu sama seperti sebelum ini, maka mereka tak akan rasakan ada perubahan. Kalau contohnya mereka melihat bahawa hanya orang-orang tertentu sahaja, jerung-jerung daripada perkumpulan tertentu sahaja yang kena, tetapi jerung-jerung lain atau jerung baru terlepas dan makin galak terlibat di dalam rasuah, mereka juga akan merasakan bahawa sebenarnya ini hanya retorik. Jadi saya bagi 2-3 contoh lah.
Pertama, kalau soal perolehan kerajaan, kalau yang di bawah-bawah ini merasakan bahawa dia tidak ada perbezaan langsung dulu dan sekarang, itu yang berbahaya. Sebab itu saya faham budaya politik yang berlaku dalam negara kita ni. Setiap kali ada pertukaran kerajaan, kalau tidak berhati-hati, elit dan kroni yang ingin mendapatkan laba baru, terutamanya melalui proses perolehan kerajaan inilah, selalunya dia ada kaitan dengan kerajaan yang baru itu. Jadi yang itu yang rakyat biasa ataupun businessman biasa kan, dia tengok dulu dah jadi macam ini dengan parti yang dulu, ingatkan parti yang baru, benda ni dah tak ada, ada orang baru pula. Sebab itu kalau tengok dalam kempen pemilihan PKR yang sampai jadi terburai macam sekarang lah kan, ramai mungkin tidak selesa lah dengan teguran saya. Harapan rakyat kepada PKR ialah walau macam mana susah pun, kami undi kamu dahulu supaya perkara-perkara seperti itu tidak berlaku. Jadi bila ada watak-watak yang tiba-tiba kaya secara tiba-tiba, ataupun kita ada broker ataupun runner, kalau dulu daripada parti A, sekarang daripada parti B pula. Sebab apa? Parti B jadi kerajaan sekarang. Jadi perkara-perkara inilah yang akhirnya menyebabkan rakyat rasa sebenarnya tidak banyak sangat perubahan lah. Cuma dulu yang kaya cepat itu adalah daripada parti ini. Sekarang bila bertukar kerajaan, walaupun dulu Datuk Seri Anwar kempen macam-macam, tengoknya yang kaya cepatnya ialah bekas setiausaha politik dia. Yang dapat kontraknya ialah orang ini. Kan? Jadi saya ingat perkara itu cukup penting, dan saya rasalah kalau tengok saya sepanjang saya jadi menteri sehingga sekarang kan, saya dah tak cakap tau pasal sakau semua ni. Ya, perasan. Kerana sebelum kita jadi kerajaan, kita bolehlah kata perkara ini perlu diubah 1, 2, 3, 4 supaya tidak lagi orang sakau. Sekarang selepas 3 tahun, kalau Datuk Seri Anwar terus ceritakan pasal sakau, pasal ini, logik utama rakyat ini ialah dah 3 tahun. Tahun pertama mungkinlah kita bagi peluang kepada kerajaan baru untuk ubah keadaan. Tahun kedua mungkin nak laksana. Tapi kalau tahun ketiga ni masih lagi cerita pasal kita kena lawan sakau, siapa yang nak lawan ni? Kami letak kamu di situ untuk ubahlah supaya perkara ni tak akan berlaku lagi. Jadi kalau nak masuk pilihan raya 2 tahun lagi, masih lagi retorik seperti pembangkang dahulu, yang itu sebenarnya bagi saya yang menyebabkan sebahagian rakyat akan rasa semua ini retorik lah. Begitu juga kalau kita tengok dari segi tindakan-tindakan besar. Datuk Seri Anwar tidak boleh semata-mata berkata hanya kerana saya telah ambil tindakan di bawah kerajaan saya, SPRM ini, Tan Sri Azam Baki sangat berani kerana keluarga A telah pun disiasat, Tan Sri B telah pun disiasat. Tetapi kalau ada orang sebut yang berkaitan dengan parti-parti di dalam kerajaan sekarang, tak ada tindakan. Jadi yang itu, ataupun contohnya kalau dilihat ada tokoh-tokoh baru ini yang cakap-cakapnya ialah kalau nak projek A, projek B kena jumpa si Polan-Polan. Kan? Kalau itu tidak ditangani, akhirnya akan jadi retorik yang saya tak rasa akan melekat dengan rakyat lah. Baik. Setakat ini belum sebut apa nama lagi. Tahniah YB. Okay. YB tak ada Cabar ni government to clean up corruption mess within 3 years. 3 years. Yang ini akan terus dipetik dan diulang berkali-kali lah. Baik YB. Kita ke yang seterusnya.